ni hari ni tutup kan. Jenuh. Jalan. Jangan lagi tutup. Okey, tutup. Letak balik sini. Assalamualaikum dan salam kembali ke channel Engku Explorer. Kali ini kita akan explore di kawasan hutan paya bakau, iaitu bakau hijau di sekitar Merbuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, so hari ni kami berada dekat dengan bakau hijau Merbuk, Sungai Petani. Okey, so hari ni kami akan buat aktiviti berkayak dekat area sini. So kami akan masuk di sekitar kawasan paya bakau ni lah. So sekarang ni tengah tunggu kehadiran peserta-peserta yang lain. Okey. Nama saya Cik Min, panggil saya Cik Min lah. Saya akan buat program hari ini, saya akan conduct. InsyaAllah lah, panjang hari ni. Jadi sebelum kita nak mulakan program ni, kita ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu, kena ambil pekat lah. Nombor satu, saya nak tahu secara jujurnya masalah kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada, tolong abang, tolong beritahu saya. Boleh lah? Boleh, itu saja saya nak maklum. Okey. Itulah ada undang-undang yang dibuat lah untuk tujuan dia tu. Faham tak? Jadi port side kita buat. Alright? Jadi kena faham lah. So kita bila kita pergi, kita nak turun pun benda ni port side. Port side adalah bahagian tepi tempat kita nak landing. Itu adalah port side. No? Faham lah? Jadi kita turun pun port side kita ada di sini. Kita balik pun kita kena port side kita rapat di dekat layak. Okey. Dan pedal ni sangat fragile. Okey. Ketika kamu berada di dalam hutan bakau. Baik. Kita secure kita punya pedal dulu, kita tahu dekat dengan pedal. Okey, kita masuk. Kalau tengok sini. Baik. Ya, akhirnya kami berkayak di mangrove.
semua sudah bergerak. Peserta semua sudah bergerak. Okey. So kita akan start menyusuri laluan ikan bakau Okey. Sekarang kita sedang menghampiri. Kami berhenti dekat checkpoint pertama dulu. Okey, dalam hutan bakau Okey, kita tengah relax. Kita menghadapi masalah satu kayak yang dinaiki oleh ejen Han telah dimasuki air. So kita tengah menyelesaikan masalah ni. Kita sedang buat operasi pemindahan tu. Okey. Tak. Nampak nak perempuan dan tuan-tuan. Kau carry sekarang. Okey, masukkan kayak tengah-tengah dulu. Tengah-tengah kayak, bungkuk kayak ni. Bagi duduk tengah-tengah kayak tu. Tak itu. Memang betul makan dalam kayak macam ni. Okey, dikelilingi oleh payah bakau. Dan inilah pengalaman yang susah yang untuk kita dapat dengan rakan saya tadi, Ejen Han, terbalik dalam payah bakau ni. Okey.
tali tu kau boleh tarik masuk. Okay, go. Okay. Not that way. This way. Okay, kenapa kita terbalik? Dia begitu balik ya. Kami tengah buat rescue lagi ya. Kayak kedua. Dia naik air. Okay. Digenangi air. Yang penting bukan salah saya kali ni. Ya.
Okey. Kami Ni checkpoint nombor berapa tak? Baru lintas Sungai Besar. Video nanti kita buat lembek dah semua. Sembelih. Right, finally kami sampai dekat dengan jeti Semeling. So kami tadi menyeberangi sungai dari arah selatan. So kami naik ke utara. So cross masuk hutan Paya Bakau yang sebelah sini pula. Sebelah Merbuk. Okay, kami start di Merbuk, kami pusing keluar ke arah sebelah tak pasti sebelah sana apa. Tapi dia keluar balik dari ikut Sungai Besar. So lintas balik sini. Okay, so tunggu sekejap lagi pergi tempat lain pula. Inilah pengalaman kami berkayak dalam bakau hijau di kawasan Sungai Merbuk. Tempat dia tenang, cantik. Seperti yang kita tengok sekarang ni. Ini pemandangan dia. Okay, kita dah nak sampai dah. So ni kapal yang tinggalkan. Kita tak bangku. Payet. Okeylah, kita sambung mendayu. Dah sampai Abangku explorer. Layan je. Apa jadi tadi? Terjun dalam air. Aduh. Abang Ari, tadi kita orang jatuh. Okey, selesai sudah pengalaman kami dalam aktiviti berkayak dalam menelusuri kawasan bakau di Bakau Hijau Merbuk, Sungai Merbuk. So inilah kawasannya dan sekarang kami berada di boat house, tempat transit kami sebelum kami memulakan aktiviti tadi, dan di sini juga kami berakhir. Ini sebahagian daripada kawan-kawan saya. Ada yang terjatuh. Saya sendiri pun terjatuh. Saya lah muka yang terjatuh tu, tapi bukan salah saya, salah buat sendiri ya. Okey. Salah air yang deras.
Ni Abang Luffy. Kenalkan dengan Abang Luffy. Ini kita punya pengajar, Mr. Luffy. Yang ni tuan rumah Abang Min kita. Baik. Okay. So, siapa nak pergi hutan bakau hijau, boleh kontak Abang Min kita nanti. Okay. Kita boleh berkayak kat sini, kita boleh duduk houseboat kat sini. Dan kita boleh buat banyak macam-macam aktiviti kat sini. Okay, so untuk nombor phone Abang Min kita boleh tengok di bawah tu .